Pernah tak anda rasa macam orang bodoh selepas berbual? Walaupun tiada siapa yang menjerit atau menghina, anda rasa letih, keliru dan seolah-olah anda baru sahaja tewas dalam satu permainan yang anda sendiri tak sedar sedang dimainkan. Selamat datang ke dunia manipulasi tersembunyi. Ia bukan tentang ugutan yang jelas, tetapi tentang kawalan psikologi yang halus. Manipulator mahir menggunakan kata-kata sebagai senjata. Mereka tidak menyerang secara terang-terangan. Mereka menyelinap masuk ke dalam fikiran anda dan menanam keraguan. Hari ini, kita akan bongkar 5 frasa penanda yang menjadi lampu isyarat merah. Ini adalah alat mereka dan kini anda akan belajar untuk melihatnya. Frasa pertama, saya bergurau sajalah. Awak ni sensitif sangat. Nampak macam biasa, kan? Tapi ini adalah teknik klasik yang dipanggil gaslighting. Mari kita lihat contoh. Katakan anda beritahu rakan anda, kata-kata awak tadi betul-betul buat saya terasa. Dan dia menjawab, alah, saya gurau je. Kenapa awak serius sangat? Relaxlah. Lihat apa yang berlaku. Dia bukan sahaja menolak untuk bertanggungjawab, malah dia meletakkan kesalahan pada anda. Tiba-tiba, masalahnya bukan lagi kata-katanya yang menyakitkan, tetapi reaksi berlebihan anda. Ini membuatkan anda mempersoalkan persepsi anda sendiri. Mungkin aku memang terlalu sensitif. Cara melawan, jangan berdebat. Sebaliknya, sahkan perasaan anda. Saya faham awak berniat untuk bergurau, tapi saya tetap terasa. Tolong jangan cakap macam tu lagi. Anda tidak menuduh, anda hanya menyatakan sempadan anda. Titik. Frasa kedua, kalau awak betul-betul sayang, hargai saya, awak akan. Ini adalah peras ugut emosi tahap tertinggi. Ia menjadikan kasih sayang sebagai syarat. Contoh, pasangan anda berkata, kalau awak betul-betul sayang saya, awak akan berhenti keluar dengan kawan-kawan awak tu. Atau bos anda berkata, kalau awak betul-betul committed dengan syarikat ni, awak akan siapkan kerja ni hujung minggu tanpa bayaran lebih. Mekanismenya, ia mencetuskan rasa bersalah dan takut. Takut kehilangan kasih sayang. Takut dianggap tidak setia atau tidak cukup baik. Manipulator tahu bahawa kebanyakan orang baik akan melakukan apa sahaja untuk membuktikan cinta atau kesetiaan mereka. Cara melawan, pisahkan perbuatan anda daripada nilai anda. Kasih sayang saya pada awak tiada kaitan dengan keputusan saya untuk berjumpa kawan-kawan saya. Kedua-duanya penting bagi saya. Anda menolak premis palsu mereka. Kasih sayang sejati tidak datang dengan senarai tuntutan. Frasa ketiga, saya buat semua ni untuk kebaikan awak juga. Ini adalah perisai suci manipulator. Mereka membungkus kawalan dan kehendak peribadi mereka dalam selimut keprihatinan. Contoh, ibu bapa yang mengawal berkata, kami pilih khusus kejuruteraan ni untuk kamu sebab kami nak kamu ada masa depan yang terjamin. Ini semua untuk kebaikan kamu. Padahal, mungkin mereka lebih risau tentang apa yang jiran akan kata atau merealisasikan impian mereka sendiri melalui anda. Ia zulus kapah anda untuk membuat keputusan sendiri. Ia secara halus mengatakan, awak tak tahu apa yang terbaik untuk diri awak, tapi saya tahu. Cara melawan, ucapkan terima kasih atas niat mereka walaupun palsu dan kemudian tegaskan autonomi anda. Saya hargai keprihatinan mak dan ayah, tapi saya perlu buat keputusan ini sendiri untuk belajar dan membesar. Anda mengakui kebaikan mereka, jadi mereka sukar untuk membantah. Tetapi anda dengan tegas mengambil alih semula kawalan hidup anda. Frasa keempat, semua orang pun fikir macam tu, atau orang normal tak buat macam ni. Ini adalah rayuan kepada tekanan sosial yang tidak wujud. Manipulator mencipta majoriti senyap untuk menyokong hujah mereka. Contoh, anda tidak mahu mempunyai anak. Ahli keluarga berkata, orang normal semua kahwin dan ada anak. Awak ni peliklah. Ia membuatkan anda rasa terasing dan tidak normal. Manusia adalah makhluk sosial. Kita benci rasa tersisih. Manipulator menggunakan ini untuk menekan anda. Siapakah semua orang ini?
Biasanya, ia hanyalah manipulator itu sendiri dan mungkin seorang lagi rakannya. Cara melawan. Minta spesifik. Betul ke? Boleh awak namakan 3 orang yang betul-betul cakap macam tu pada awak? Atau, apa definisi normal bagi awak? Anda mencabar ilusi mereka dengan logik. Selalunya, mereka akan terkedu atau menukar topik. Frasa kelima. Selepas semua yang telah saya lakukan untuk awak, ini adalah bom nuklear dalam gudang senjata rasa bersalah. Ia menukar setiap kebaikan masa lalu menjadi hutang yang perlu anda bayar. Kebaikan yang ikhlas tidak mengharapkan balasan. Kebaikan yang manipulatif adalah satu pelaburan yang menuntut pulangan. Contoh, anda menolak permintaan rakan anda untuk meminjam wang. Dia menjawab, "Wah, macam tu je. Selepas aku tolong kau pindah rumah bulan lepas." Ia secara tidak adil mengikat dua perkara yang tidak berkaitan. Bantuan mereka pada masa lalu kini menjadi alat untuk memaksa anda pada masa sekarang. Cara melawan, akui bantuan mereka, tetapi pisahkan ia daripada permintaan semasa. Saya sangat berterima kasih awak tolong saya pindah hari tu. Ia sangat bermakna. Namun, keputusan saya tentang kewangan sekarang adalah isu yang berasingan. Anda menghargai masa lalu tanpa membiarkannya mengawal masa depan anda. Pertolongan adalah hadiah, bukan pinjaman. Jadi, kita dah ada 5 frasa. Gurauan yang menyakitkan, cinta bersyarat, kebaikan yang mengongkong, tekanan majoriti palsu dan hutang budi. Apa yang perlu anda lakukan sekarang? Kuncinya adalah satu corak tindakan yang boleh diingati. DKM. D untuk dengar intuisi anda. Jika sesuatu terasa tidak kena, ia mungkin memang tidak kena. Badan anda sering memberi amaran sebelum minda anda faham. K untuk kenal pasti taktiknya. Dengan mengetahui frasa-frasa ini, anda menukarkan kekeliruan kepada kejelasan. Anda bukan lagi dalam kabus, anda memegang peta. M untuk minimumkan interaksi atau menetapkan sempadan. Setelah anda mengenali corak manipulasi, anda berhak melindungi ketenangan anda. Ini bukan bermakna anda perlu memutuskan semua hubungan. Kadang-kadang, cukup dengan berkata, "Saya tidak mahu bincangkan perkara ini." Ingat, matlamat utama anda bukanlah untuk menang dalam perdebatan dengan manipulator. Itu permainan mereka. Tugas utama anda adalah untuk keluar dari permainan tersebut. Dengan mengenali frasa-frasa ini, anda mengambil balik kuasa anda. Kuasa untuk mentakrifkan realiti anda sendiri, untuk mempercayai perasaan anda dan untuk memilih interaksi yang sihat. Anda tidak lagi menjadi watak dalam skrip orang lain. Anda adalah penulis skrip anda sendiri.